Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyad Hakimi bin Rahman Faizal. Saya bernombor matrik 081095. Saya merupakan pelajar daripada kos Diploma Media Penyiaran Islam. Baik, hari ini saya nak menerangkan kepada anda semua tentang hukum tajwid yang saya temui dalam ayat tilawah yang saya baca, iaitu surah Al-Baqarah ayat 70 hingga 71. Hukum tajwid yang saya temui ialah idgham bigunnah dan juga ikhfa hakiki. Baik, yang pertama ialah idgham bigunnah. Idgham bigunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin berserta dengung ke dalam huruf-hurufnya. Apakah huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ialah ya, waw, nun dan juga mim. Baik, kalimah yang saya temui dalam ayat tilawah yang saya pilih ialah kalimah yubayyin lana. Saya ulang balik, yubayyin lana. Baik, saya masukkan dengung itu pada huruf lam kerana huruf lam itu terdapat sabdu. Maka nun mati bertemu huruf lam hukumnya ialah idgham bigunnah, dan cara bacaannya ialah memasukkan dengung itu pada huruf itu. Maka bacaan dia ialah yubayyin lana. Hukum di situ ialah idgham bigunnah. Baik, seterusnya ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni apa pula? Baik, ikhfa hakiki ni ialah bermaksud sembunyi atau menyembunyikan sebutan nun sakinah di antara sebutan izhar dan idgham tanpa sabdu berserta dengung pada huruf yang pertama. Apakah huruf-huruf ikhfa hakiki? Huruf ikhfa hakiki ialah ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf. Baik, contoh kalimah yang saya jumpa dalam ayat tilawah yang saya pilih ialah kalimah insya-Allah. Saya ulang sekali lagi, insya-Allah. Nun mati itu bertemu huruf shin. Huruf shin terdapat dalam kategori ikhfa hakiki. Maka cara bacaan yang kita berbaca ialah dengung. Maka cara bacaannya yang tepat ialah insya-Allah. InsyaAllah. Dengung di situ. Jadi hukumnya ialah ikhfa hakiki. Baik, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.